Peroduan Negara 2026 hadir sebagai sebuah SUV kompak moden yang direka untuk memenuhi keperluan pemandu Malaysia yang mahukan gaya menarik teknologi semasa dan penggunaan bahan api yang cekap. Model ini dijangka membawa identiti baharu perodua dengan gabungan reka bentuk sporty, ruang dalaman praktikal serta ciri keselamatan yang lebih lengkap untuk kegunaan harian dan juga perjalanan jauh bersama keluarga. Dari segi reka, bentuk luaran Peroduan Negara 2026 tampil dengan imej yang lebih garang dan moden. Bahagian hadapan menampilkan lampu LED yang tajam bersama grill besar yang memberi karakter premium kepada keseluruhan wajah. Kereta rekaan bumper yang lebih kemas serta garis badan aerodinamik membantu meningkatkan penampilan sporty di samping memberi kestabilan yang lebih baik ketika pemanduan di lebuh raya. Bahagian sisi pula kelihatan tegap dengan penggunaan rim aloi rekaan baharu, manakala bahagian belakang dihiasi lampu LED moden yang menjadikan SUV ini nampak lebih segar dan futuristik. Masuk ke bahagian dalaman Peroduan Negara 2026, suasana kabin terasa lebih selesa dan moden. Papan pemuka direka ringkas tetapi kemas dengan penggunaan paparan digital serta skrin infotainment bersaiz besar yang menyokong sambungan telefon pintar seperti Apple CarPlay dan Android Auto. Tempat duduk direka lebih ergonomik untuk memberikan sokongan yang baik kepada pemandu dan penumpang, sama ada untuk perjalanan dekat atau perjalanan jauh. Ruang kaki dan ruang kepala juga mencukupi untuk sebuah SUV kompak, menjadikan Negara selesa digunakan oleh keluarga kecil atau golongan muda yang aktif. Dari segi prestasi, Peroduan Negara 2026 dijangka menggunakan enjin yang cekap bahan api tetapi masih mampu memberikan kuasa yang mencukupi untuk pemanduan bandar dan lebuh raya. Transmisi automatik moden membantu memberikan pemanduan yang lebih lancar terutama ketika kesesakan lalu lintas. Sistem suspensi juga dijangka ditala untuk keseimbangan antara keselesaan dan kestabilan supaya pemanduan terasa lebih yakin walaupun melalui jalan tidak rata atau selekoh pada kelajuan sederhana. Aspek keselamatan turut menjadi fokus utama dalam Peroduan Negara 2026. Model ini dijangka hadir dengan pelbagai ciri keselamatan moden seperti sistem brek anti kunci ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman bantuan mula mendaki serta beberapa beg udara untuk perlindungan pemandu dan penumpang. Selain itu, SUV ini juga mungkin dilengkapi dengan kamera undur, sensor parkir dan ciri bantuan pemandu pintar untuk menjadikan pengalaman pemanduan lebih selamat dan mudah, terutama ketika memandu di bandar yang sibuk. Dari sudut praktikaliti, Peroduan Negara 2026 menawarkan ruang bak belakang yang sesuai untuk barangan harian, beg perjalanan atau keperluan keluarga. Tempat duduk belakang juga boleh dilipat bagi menambah ruang simpanan apabila diperlukan. Ciri seperti penghawa dingin automatik, port pengecas USB, sistem kemasukan tanpa kunci dan butang mula enjin menjadikan pengalaman penggunaan lebih mudah dan selesa dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, Peroduan Negara 2026 dilihat sebagai sebuah SUV kompak yang lengkap dengan gabungan reka bentuk moden, prestasi cekap, ruang dalaman selesa serta ciri keselamatan yang meyakinkan. Model ini berpotensi menjadi pilihan menarik untuk mereka yang mencari SUV praktikal dan bergaya pada tahun 2026. Adakah Peroduan Negara 2026 ini mampu menjadi SUV kompak pilihan utama anda di Malaysia? Kalau anda suka video automotif seperti ini, jangan lupa subscribe channel Ride Malaysia, tekan like dan share video ini supaya anda tidak terlepas lagi update kereta baharu yang menarik pada masa akan datang.